Podcast ini dibawakan khas oleh Motor Heaven Garage, specializing in bike repair and maintenance. Buy, sell, trade-in, rental and refinance. Nothing lasts, nothing is finished, nothing is perfect. Located at Bukit Batok, W Sega Plaza 0311. AF Wash Lab for bike, car wash and lorry for up to 14 feet. Drive clean, ride in style. Not forgetting Sixers Apparel for your streetwear and fashion needs. You a Sixers yet? Last but not least, My Premium Solution Private Limited. Call them for all kind of pest issues and cemetery maintenance. Premium with high values. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru, dia mau radio baru. Orang beli baju baru, dia mau baju baru. So, okay, so Shorty, so sekarang kita back to kau Kita attack dia lah. Oh my. Satu lagu. Kau ada question? Kau ada question? Aku dah question tadi, dah few dah. Dah tanya, kau ada question? Okay. Okay. Satu lah, pasal Shorty ada share dengan aku juga. So when kita invite dia, so kita had a short chat lah. So I get to know Shorty pun dalam bidang podcast pun tak new lah. You were invited. So I think maybe you want to share on that and maybe okay. I was invited. Aku ada invite to dua podcast done by Noel Boyd under Paranormal. Okay. So during that period of a time aku tengah recover, then I take up something that people think kental lah benda ni kau buat, pancing. So during that time aku masih kejap. Aku try relate. What, apa paranormal terus jadi pancing? So from that experience happen bila aku tengah mancing. Okay. Kau go to that podcast, a paranormal concept podcast, and then you're telling a story from a pancing experience. Yes, from the experience that I go through. I see. Kena clear sikit. Tu aku apa ni? Ada loss kejap tu. Lost Disconnected. Aku lost. Minta maaf. Tak apa. Carry on. Okay, so time aku take up this fishing thing memancing. Then aku ada members dekat tempat kerja. So dia cakap almost every Friday, instead of aku pergi swimming, aku balik kerja, salin, gerbak-gerbuk, terus aku pergi pancing dengan dia. So every time kita pergilah mana-mana beach yang ada kita pancing. The last one yang aku pergi pancing, aku share dengan Noel Boyd. Aku make experience time aku pancing dekat Kejap. Kau nak cerita tu Aku nak tengok dulu. Tak ada. Ni tak scary sangat. Mau kasih sikit dah. Dia okey lah. Dia okey je. Okay. Weh, ni dah rasa. Okay, cerita tu. Bulu roma aku berdiri. Aku dah berdiri ni. Mula. Cerita tu. 1, 2, 3 action. Okay, cerita tu. Okay, that time aku pergi pancing. Lepas tu aku dengan members aku. Tu aku tengah dah campak biasalah campak. Tu aku dah relax. Tu memang aku cakap, aku nak pergi toilet lah. Cakap, kau nak pergi toilet jauh sih. Tak apa lah, kau jagakan joran aku lah. Cakap, okay, kau pergi toilet jangan lama lah. Okay tu dia pergi lah. Dia dah pergi tu aku cukup time, aku dah pancing. Tu cukup time aku pancing. Macam mana tak ada ikan tau. Cakap, asal tak ada ikan ni. Aku punya umpan pergi terbang balik berenang. Bingit kan. Tu aku tukar umpan lah. Tu aku campak 10 minit dapat ikan. Aku ikan siakap lah. Terus cakap, aku campak dekat dapat siakap. Cakap, ni mesti ada hasil lah. Tu campak 5 minit dapat satu. So total aku dapat dalam 5 ke 6 ekor tu macam 5 ke 6 ekor besar-besar. It's about 700 to 900. Ni apa? Boat lah? Tak, tepi lantai. Tepi lantai? Tepi pantai. Tepi pantai. Lantai dah lain. Bukan fishing. Okay. Tak ada. That time aku dapat dalam 6 ekor tu macam. Tu aku cakap macam first aku tak tanya soalan tu, tak tanya question mark tu. Aku cakap, kenapa sih ada dapat macam, sedangkan tadi aku dah setengah jam ke 1 jam tak ada apa-apa tau. Umpan pergi terbang balik berenang. Bila aku tukar umpan je, tiba je dia dah sampai 6 ekor. Tu bila aku cakap, okay tak apa lah, buat bodoh lah. Cakap tak bodoh tu, aku simpan ikan ni tepi aku ada kotak iglu. So aku taruh dalam iglu tu, aku tutup. Sekali cukup time aku tengok, mana saya member aku tak balik-balik ni. So aku toleh buat bodoh lah. Sekali cukup time aku ada dengar satu suara, bang tak ikan boleh. Serius lah? Serius. Ni no joke. Aku macam tu aku cakap member aku, aku panggil member aku Jack. Jack, lu jangan main-main.
tak kelakar je. Kau tak takut lah. Dia jangan main-main ni tak kelakar. Betul tak kelakar. Jangan macam perangai, jangan macam anak apa? Anak Suna Kali dia cakap, tak ada bang, saya nak minta ikan satu boleh. Terus aku macam layankan lah. Aku cakap, kau nak main-main kan? Nanti aku nak main-main. Aku cakap, ambil lah. Sekali dia angkat kotak tu, dia ambil satu. Aku buat bodoh. Aku cakap, kalau member aku mainkan aku macam gitu, dia mesti dah duduk sebelah aku, betul tak? Betul. Aku cakap, mana saya ni? Lagi sekali suatu datang tau, bang minta ikan saya tu boleh? Tahu cakap, kurang ajar. Tahu cakap, Jack jangan main-main, aku toleh lah. Sekali aku nampak ada kau tahu tangan macam tangan panjang, jari panjang-panjang hitam. Dia betul-betul dia seluk. Kau tanya kita tahu dia seluk. Kau tahu tangan panjang. Macam hari-hari kita nampak tangan panjang, jari panjang. Okay lah. Dia tangan dia kali warna gelap gila punya. Tangan jari panjang-panjang tu tiba-tiba je dia dekat kotak. Dia angkat ikan, dia keluar. Aku that time tu aku tengah duduk dekat, kau tahu yang Aminya Safari Chair. Yang Aminya Safari Chair. Aku duduk kat situ, terlentang saya jatuh. Aku jatuh terlentang tu aku macam nangka busuk. Betul. Dah jatuh tak apa tau. Dah jatuh tak apa geng. Terduduk gitu tu aku macam lost in don't know what is going on. Tu aku macam lost lah. Dia member aku datang. Dia dia panggil nama aku. Shot, kau kenapa? Tu aku tak dengar dia panggil. Kau tahu dia tampar aku punya muka. Kau? Dia tampar, maha tampar punya. Kurang ajar betul punya Jack. Lepaskan geram tu. Dia lepaskan geram. Dia tampar, berbunyi. Tu aku tersadar cakap, tu cakap, kau asal main-main? Cakap, apa aku main-main? Tu aku macam, Jack, tak apa Jack, kita balik. Cakap, kau asal balik? Tak ada, dalam kotak ada ikan. Tapi aku kira ada 6. Okay. Aku ada 6. Okay, ada 6. Tapi sekarang tak apa, kita bungkus dulu lah. Dah bungkus, aku dengan dia balik lah naik motor. Sekali sampai bawah blok rumah aku. Time tu aku tinggal Bukit Panjang. Aku daripada Bukit Batok, aku pindah Bukit Panjang temporary sebelum yang BTO naik BTO dekat tempat Street 24 naik. Mak bapak aku tinggal sana sekarang. Terus aku bawah blok tu lah. Aku cakap dengan dia, okey sekarang kotak ni dalam ada 6 ekor ikan. Dia tanya, mana ada 6? Tadi kita datang kosong sih. Engkau pergi toilet, aku campak umpan 6 kali tau. Tukar, pergi balik. Habis lepas tu aku ada dengar ni suara. Tu dia cakap, tak mungkin lah. Okay, sekarang witness. Senang cakap, kita check dalam kotak tu ada berapa. Dia cakap aku, berapa kali dia tanya kau? Cakap 2 kali. 2 kali tau dia tanya aku, bang minta ikan boleh? Tu aku macam, okay, kita tanya 2 kali kan. Sekali bila cukup time member aku angkat, dia kira betul-betul ada 4 dah. Kira lagi 2 dah kena sapu lah. Dah kena sapu lah. That time aku ingat Sembawang Kampung Waksan. So itu Kampung memang Waksan keras tempat tu. Sebab apa tau, that time aku ingat dia sembunyikan ikan tu. Tu aku rasa apa lah, tu titik. siul. Banyak-banyak ikan cari Ada orang cakap dekat sana, bila aku dah kena macam gini kan. Tapi bila tu aku dah cakap memang aku cakap, tak apa lah. Sekarang ada 4 ekor kan. Kau ambil 2, kita just forget it lah. Tapi Monday tu dia berbual dengan aku. Dia terlepas cakap dengan kawan dia. Tu kawan dia cakap, korang gila apa pergi tempat ini macam. Ini tempat ini tempat lah. Orang kalau duduk malam Jumaat mesti kena. Dia cakap, kau orang asal boleh je pergi tempat ini macam. Habis tu memang aku cakap dengan aku, patutlah. Tu dia cerita dengan aku lah. Cakap, serius lah. Cakap, serius weh. Aku cakap, mampus lagi. Tu cukup aku cakap dengan dia, pasal kita dah tak tempat lain nak pergi tau. Macam dah semua tempat dah pergi. Last kita pergi Changi. Cakap, Changi pun tak ada cerita. Bungkus lah, 1 jam 2 jam bungkus. Tu kita cakap, tak apa. Members aku ni pula suka tengok. Kau tu dulu ada street directory kan. So dia tengok coastal all this kind of thing tu. Cakap, Sembawang ni macam gerik lah. Tapi tak teringat pula pasal that time sana ada masjid. Jadi kita park motor dekat masjid Majestic. Lepas tu kita jalan kat dalam. Jalan dalam. Habis pula air surut. Jadi jalan boleh sampai depan sikit. Dekat situ lah benda tu jadi. Tu aku macam, alamak, halah. Area dia I think so lah. Pasal that time ada orang cakap macam tu. Then sama aku ada jumpa juga yang wak-wak yang mancing kat sana kan. Dia cakap, boy kau jangan pergi sini boy. Macam familiar je boy boy jangan pergi sini boy. Azroy nama dia. Azroy pasal dia pun suka pancing. Tak, Azroy pun suka pancing. Kalau Azroy hati kau keras. Dia pun suka pancing. Dia pun suka pancing. Dia dulu time aku, boy sini keras boy. Betul, dia yang cakap lah. Then after that aku bilang member aku, cakap jangan pergi lagi lah. Aku rasa kan nanti kita pergi next punya kan, nanti hal lagi pula. Tu memang cakap, okay tak apa lah, kita forget that thing lah. So from there, bila aku jumpa Noel Boy is one of my BMT mate time aku army. Jadi dia cakap aku, Shot, I heard you got share this story
during our BMT time lah. Okay. So you want to share in the podcast no? Dia cakap boleh lah. Kalau kau nak tu aku share lah. Then after that dia buat satu, aku tak silap aku ada buat lagi satu podcast in the podcast lah, tapi dia buat macam video type of footage lah. Kira dia ada reenactment. I think dia bikin acting reenact balik. Skit. That's something skit. Macam mana dia cari orang yang sama height? Tak. No. Tak ada. Bila Kau tu pakai orang lain. Nak tahu juga. Tak. Dia pakai bila time. Tak ada. The one sharing portion is aku. Jadi time dia act yang tangan hitam tu bukan aku. The thing is inside YouTube inside YouTube ada It should be there lah. Ada Noel Boy. Ada Noel Boy. Actually idea. Ada Noel Boy punya podcast. Then after that dia ada satu ni ada sembawang or something like that lah. They telling about this place kan, semua ada yang gantry apa benda yang tak the arc that cannot break, all this kind of thing. Then last time it used to be the border from one kampung to one kampung. So they are telling that. So they buat something like that lah. So that time that's where the story comes up. So that's why they asked me to go for the podcast and share. So that podcast was paranormal punya lah. Yes, correct. Dia ada one? Dua-dua is dua-dua is paranormal based type is on a paranormal thing lah. Dua-dua sama same story, cuma satu is included with the video skit lah. The other one is just dia punya like normal berbual macam gini lah. Okay. Wow. Not bad. Tapi kau masih pancing lagi ya? Sekarang dah on off lah. Tapi sekarang naik boat je. Naik boat lah. Dah tak nak pancing tepi pantai lagi lah. Naik boat lagi bahaya. Tak, naik boat okey. Aku kan swimmer je. Tapi actually pada aku pancing, aku suka pancing. Oh, serius lah? Naik boat best. Okay, Memang dia ada macam mana pasal tepi laut dia ada you need to throw far. Okay, that's one thing lah. But macam macam cakap macam bersepah. Macam pada aku macam a bit too clumpy ramai macam bersepah sikit lah. Semua kat tepi macam boat. Okay, kau pergi and then do whatever you want and then just off board. Settle lah. That kind of thing lah. Not too much of stuff to bawa atau clean dah ready whatever. Tapi kalau kat boat tak boleh lari. So kalau keluar tangan salam. Betul juga. Sambut. Salaman je. Naik lah. itu bukan jatuh. Kursi jatuh. Tapi tu kalau jatuh dalam laut siul. Dah tak ada dia swimmer. Kan dia cakap ada swimmer. Yalah, kena laut dia. Tak naik balik siul. Jangan, kalau dia kasih tangan jangan salam. Cuma high five je dah. High five kan, lepas tu angkat jorang pergi tepi, duduk tengah-tengah boat. Jangan pergi lagi. Jangan pergi side pocket lagi. So that okay. So that was the two podcast Yes, correct. Paranormal type paranormal type. I see. Because Noel Boy asked me to share my experience. Because why that time he currently talking about those places macam Sembawang, Kampung Wak Hassan, all this side. So coincidentally aku punya story synchronized with Kampung Wak Hassan. Because aku pergi pancing kat sana. Dia cakap ada ramai orang yang pergi pancing, tapi diorang ada go through tapi tak nak cakap. Yalah. So because I know they don't know whether it's true or not. Macam aku dah terduduk, jadi dah kena tampar tu, aku dah mengamuk, aku dah kena tampar. Asal kau tampar aku tu member aku cakap, kau tahu tak, aku berbual dengan kau nak dekat 5 minit tau. Aku panggil kau, kau macam frozen. Lost, totally lost. Pasal aku dah nampak tangan tu angkat ikan, aku dah tak tahu nak cakap apa. Habis tiba je benda tu, kotak tu terangkat, tangan tu masuk, ambil ikan. Kira aku dah nampak macam terpegun macam starstruck terpegun lah, something like that lah. Kalau aku Jack pun, aku tampar bukan sekali, aku kasih backhand sekali. Betul juga. Betul. Tak ada. Betul lah. Tapi dah 5 minit tampar apa? Lutut 5 minit lutut. Sedar tak perasan apa yang tampar? Nasib baik lah bukan dengan korang. Kalau tak, aku tak sampai sini. Kita will open arms yang bila nak berlakon kan jadi tu kita. By the 3rd minute siku. By the 5th minute dah jalan lutut. Apa lagi Hege? Itu macam bukan jadi Kampung Wak Hassan, dah jadi ring Wak Hassan tu. Jangan aku. Kita nak selamat. Cara gitu bukan selamat siol. Pasal kau dah date tau. 5 minit dah busy siul. Dah kena rogol.
Dia sedar je. Asal buntut sakit lah. Asal buntut sakit lah. Ada ikan. Ada ikan dalam buntut. Ikan bilik 3. Siul. Kira-kira 1/3 kat dalam kan, macam seronok. Yang kau tarik tu tertinggal kat dalam tu. Tak ada. Itu confirm plus chop dah diambil lah. Dah diambil dan aku dah halalkan. Ikan bilik 3. Siul lah. Patut kau ambil 1. Jack ambil 2, kau ambil 1. Aku dah nangis. Ini kira kita senario. Ini senario ni kan boleh melarikan otak. Tapi memang interesting. itu kita petengah ke tengah kan kita. Sial lah. Menangis Macam- konon. Sampai nangis. Sabar, jangan nangis. Betul, jangan. Bawa aku tendang. Ini baru betul Sial. Cek balik ikan kurang. Satu mana? Aku tak ingat. Asal kau ada ekor. Siul. Tapi betul lah confirm. Tapi betul lah guys, confirm plus chop 4 ekor lah. 2 dah kena ambil. Kan bilik 4. Itu memang original. Tak ada yang tertinggal lagi. Apa tak ada tertinggal? Tak ada. Ekor pun tak ada. Apa pun tak ada. Kotak dia seal baik punya. Pasal ni sekarang bukan pasal tertinggal tau. Pasal takut termasuk. Kalau termasuk kan tinggal 3. Ini 6 minus 6 minus 2 remain 4 kan? Nangis. Oi, betul lah. Cerita seram tau ni padahal. Ni cerita seram tau padahal. Kita bodoh Ending lari. Tak kira Migron. Dia punya apa? Dia punya last portion tu kan is created lah. Ni Sudden macam created. plot twist lah. Bodoh. Plot twist. Dia punya plot twist kan satu macam. Okay, fun. Exciting lah. Kau still apa ni memancing still. Yes, aku suka mancing lah. Tapi most of the time naik boat lah. Dah jam. Kau ni asyik pasal ekor dengan ikan lah kita. Yalah, certain people kalau experience macam itu, terus diorang aku tak mau pancing lagi lah. Give up lah, terus give up. Tapi kau masih okay. Masih Dia kan okay lah. antara dia give up ataupun dia pakai headgear tau. Pakai Pakai headgear. Kalau takut kena sepak, kena siku, kata dia dah ready tau. Itu macam aku terpaksa beli body protector sekali siul. Okay, aku nak tanya. So lepas that incident kau ada macam tanya ke siapa-siapa yang pakai yang apa actually apa benda? Tak, aku tak tanya lah. aku tak tanya siapa lah. Tapi ada orang bilang aku tempat situ memang ada kakak lah kat situ. Macam itu kira macam kakak Kakak. Pasal apa diorang cakap, ada orang lah ni, aku tak tahu betul ke tak The myth saying that kalau kakak ada situ, sama ada ikan lebih atau ikan tak ada. Something like that. Kalau macam dulu time aku NS time army kan, diorang cakap kalau air ada buaya kan, dia selalu dekat tepi-tepi ada ripples or something like that. Okay. You know macam bila buaya swim kan, dia punya tu macam ada macam angle shape. So that type of thing ah. So pada aku I just take it raw and I just Take it raw lain Dia lah. kan kau suka raw dengar lah dulu. Betul lah. Tak ada story dia, story. Alamak. Tak ada story dia raw. Bukan yang itu. Oh, story dia raw. Okay. Kau ni dah bawa pasal ikan, habis ekor. Memang cerita ni panas. Tapi lah on a serious note lah apart from the raw me story tu Okay. Kasih kau datangkan ke aliman kau balik. Rahsia. Tak boleh tahan Syah. Bang kasih bang dia sikit. Coba carry on. Tak ada on a serious note. Tapi betul to back him up lah. Bukan nak back him up, tapi to back his story up Tapi betul I've ever heard orang cakap dekat situ actually used to have ada sejarahnya ada buaya putih tau. Buaya putih satu. And the masjid itself, the toilet memang ada penghuninya. Memang lah. Ini kalau kita nak touch on dia pandai. Siapa? Producer. Maybe next time kita, kita boleh panggil dia as a guest jemput pula. Jemput lah. Kasih dia pula. Okay. Nantilah bila kita come to that topic lah that segment of Betul. seram-seram Tapi ni nak lah. tahu juga berapa maybe. ikan belen. Aku dah tahu.
Betul. Itu important. Nak kena QC sikit, nak kena check. Okay lah. QC 6 minus 2 equals to 4. That 4 is the one that I bring back. So there's nothing to clear less things than up lah. to clear the air, right? Memang 4 lah. Tak ada It's a good session. Nanti kita pun ada overrun time sikit. Betul. Gara-gara raw pasal ni. A good section lah. So once again once again kita thank Shorty for being here. Yes, thank you. Kita ni hari Tak ada lah. Nanti lah, of course, nanti kalau kita boleh bagi something, kita bagi balik dia ikan lah. Betul lah. Yang satu ikan siakap. So Dah habis aku. Betul, tak mau bagi ikan ni lagi lah. Habis lah aku jadi bahan. So kita really thank Shorty for being Thank you here. so much. Thank you so much. I also thank you all for giving me the opportunity to come here to share. No problem. Actually, okay, kita go and touch back on what we want to why the guest here and everything. It's not too macam nak touch about controversies ke all this kind of thing. Okay, pada aku macam pendapat. Kita nak chat macam gini. Kekek lepak, you know, True. while get experience. Pasal what would it be if kita tiga je share always kita will run out of stories and experience. True. Betul lah. So that's why guests are here for, and then sharing from any angle. Kita didn't even have structure on what we want to do. Spontan je, spontan. Quite ikan keluar. Okay, so we try to see angles of probably maybe kita touch on tengoklah the guest itself. Macam gini Shorty, because we want him here because he's a supportive figure in the scene and everything else. So I think it's best that we put him on that seat there to get inputs on macam the negative takes, the positive takes, and his story share and all this kind of thing. Yes. So macam kita tak tahu, tiba-tiba jadi cerita hantu. Betul. Dari cerita hantu Ikan siakap. Kurang satu. Jadi raw. Jadi raw. Betul lah. So yes, a big thank you from me, Zam. So itu aku betik lah. So any good words for closing from Adel and Rif? Okay, on my part, thanks for everything, Shorty. Okay, No kita problem. in a way quite in terms of football community kita close. Then sideline also he personal in a way message ini, tanya khabar, how are you, kalau macam few days tak ada. Ini So that's the good part lah. So giving encourage words tu. So maybe next one aku will message kau lah, kau nak ikan tak? I can smell that coming, man. Thanks a lot. No problem. Okay, for me, I mean, both of them aku simple pasal diorang pun dah touch along a lot of things, so but for me, I just want to say the biggest thanks pasal it's a good start lah. Pasal memang like what we are trying to emphasize is kira macam to have a guest where we can put on a good discussion and a fun environment lah for the listeners also. Not just from the guests also. And really a big thank to you. Jadi macam everybody pun, I hope they get excited by your first our first guest appearance. Yes, first guest. Written in the stars, written in history. Correct. So any words from you, my brother? Yes. Okay, first and foremost, thank you for having me here, and I'm honoured to share my experience and also whatever takes regarding the questions that you're thrown, and also regarding the fish, no need lah. The fish I can buy myself, it's okay. and the word fish, mana dia? Fish. That's fish. Dua kena. Masih. And about the raw thing, right? It's actually the word raw lah, not that raw. Okay. Anyway, joke aside lah, I feel very honoured to be here and to share my point of view, because everybody also have the way. Everybody also sometimes want to share something, but they don't know who to talk to. Betul. Agree. So when you bring me here, right, then you throw the first question, right, regarding how I take when people the way they joke with me, all this kind of thing, right. So I am what I am lah. I just take things, then if it's not important, I chuck one side.
friendship is the most important thing to me. That's a good thing. Yep. Friendship is nothing more, nothing less. Is very important to me, and I always call my friends dudes. Yeah, the one we that's know. correct. That's the word. That's the word dudes. Because to me, dudes are meant to be cling and together. Doesn't matter whether it's up, down, whatever you're doing, right? You might not be together always, but we still keep in touch. Yes. Thank you so much, guys. No problem. Thanks again. Thank you. Shorty, So, thanks again. with that, kita close this episode. Yeah, so signing off, Izam, Adil, Reef, and Shorty. See you guys. Apa orang mau beli, semua dia mau beli. Orang beli rumah baru, dia mau rumah baru. Orang beli radio baru,